Segulung ijazah dengan keputusan cemerlang bukan lagi tiket emas ke alam pekerjaan. Walaupun ribuan graduan dilahirkan setiap tahun, realiti pasaran kerja hari ini mendedahkan jurang yang semakin melebar antara silibus akademik dan kehendak industri. Interaksi yang kita lihat di program Lead Your Future ini adalah gambaran ideal kerjasama antara akademik dan industri. Namun, realitinya jauh berbeza. Mengapa di sebalik pelbagai inisiatif seperti ini, jurang antara silibus pendidikan dan tuntutan sebenar majikan masih sukar untuk dirapatkan? Mengambil contoh sektor elektrik dan elektronik, Malaysia menghasilkan sehingga 23,000 graduan setahun. Namun, data menunjukkan isu utama bukanlah kekurangan tenaga kerja, sebaliknya ketidakpadanan kemahiran atau mismatch. Ramai graduan terpaksa akur bekerja di luar bidang atau dalam sektor berkemahiran rendah. Di sinilah program seperti Lead Your Future memainkan peranan kritikal dan memberikan kejutan realiti dan pendedahan awal mengenai kemahiran teknikal serta insaniah yang benar-benar ditagihkan majikan. Remaja perlu strong, perlu kuat. Tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa. Kena ada resilient, kena ada jati diri yang kuat, committed dengan bidang, faham bidang yang ingin diceburi dan sanggup menghadapi pelbagai cabaran. Jadi saya dapati IOS adalah salah satu organisasi yang menangani isu ini. Program seperti ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat diperlukan untuk belia-belia zaman sekarang supaya mereka tidak dapat membawa diri mereka pada masa hadapan dengan adanya bimbingan dan juga sokongan daripada orang-orang yang pengalaman. Ketidaksejajaran kurikulum sering menjadi punca utama. Melalui sesi pementoran dan perkongsian industri, pelajar tidak lagi sekadar bersandar pada teori, malah mula merangka perancangan kerjaya yang lebih relevan dengan lanskap ekonomi semasa. I would 100%, 1000% recommend this program and camp to everyone, future SPM leavers, so you guys can know and very sure about what you want to pursue or what you want to be in the future. Meskipun kadar pengisian pekerjaan secara umum mencecah hampir 98%, cabaran terbesar tetap kepada kualiti padanan kemahiran yang tepat bagi mengelakkan pembaziran bakat nasional. Langkah ini dilihat sebagai pemangkin penting dalam ekosistem pendidikan negara. Namun, tanpa turukatan sistematik yang drastik, keputusan E+ mungkin sekadar di atas kertas tanpa memberi nilai tambah kepada ekonomi. Penyelarasan antara institusi pendidikan dan pemangkin industri kini bukan lagi satu pilihan, tetapi keperluan mendesak demi masa depan generasi muda. Aiman Islam, Nadibat.